bagaimana Nabi Yusuf ini bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Ketika mana Nabi Yusuf ni daripada awal surah Yusuf, kisah dia sangat-sangat kita rasa sedih dan juga sayu. Dibuang oleh adik-beradiknya sendiri, dibawa ke Mesir, kemudian difitnah pula dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Tapi apa jawapan Nabi Yusuf bila mana ditanya tentang Tuhan? Dia kata Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang maha teliti perbuatannya terhadap aku, yakni terhadap takdir Nabi Yusuf. Sahabat-sahabat, kalau kita ni dibuang oleh keluarga mungkin ataupun masuk penjara dan sebagainya, susah kita nak jumpa orang yang bersangka baik dengan Tuhan selevel itu. Kita faham itu adalah Nabi, tapi kita nak bersangka baik dan juga kita nak tanam jiwa kita yang kuat dan kukuh seperti Nabi Yusuf. Ini perlu kepada refleksi ataupun pembacaan yang lebih dalam kepada surah Yusuf itu sendiri. Dan ini insya-Allah akan dikupas di dalam buku karangan Imran Zaki yang bertajuk Derita Seorang Yusuf.